fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di studio mini TV PSS My Falah Channel, peneraju digital, inspirasi generasi berinovasi. Anda bersama saya Muhammad Ali Fahmi bin Muhammad Sani sebagai host Sembang Santai pada hari ini. Jadi kita membawa seorang tokoh yang amat berwibawa dan dihormati ya. Sihat Abang Ami? Baik, alhamdulillah. Sekarang mau lihat tokoh dia. Oh, nali kita. Sihat kau? Sihat kita. Abang Ami sihat? Ginilah kita. Sihat orang tua. Oh. Selamat datang lah di studio mini kita. Tahniah, comel studio ni. Sebab saya pun ada sebut lama dah ke Ustaz Rosli. Walik dah. Walik. Memang kena ada studio podcast ni. Dan alhamdulillah menjadi kenyataan. Tahniahlah kau. Terima kasih. Sama-sama. Jadi hari ni kita podcast hari ni kita nak kecek pasal nak kenal Abang Amin iya, lebih mendalam ya. Jadi Abang Amin boleh cerita lagi latar belakang Abang Amin? Sayanya kalau dari segi kelahiran, saya lahir Sarawak. Di Sibu. Sarawak. Lepas tu umur 4 tahun, lepas mak ayah masuk Islam. Sebab dulu ayah, arwah ayah dia Iban India, beragama Kristian. Mak pula Sia Cina, beragama Buddha. So bila umur 4 tahun masuk Islam, nak jadi cerita, setahun lepas tu cerai. So mak pun dia akut kita semua adik-beradik klik Kelantan, sebab mak Kelantan. Maka besar di Kelantan lah. So saya sekolah rendah di Kelantan. Sekolah menengah dapat tawaran di Staipoh asalnya. Tapi mak suruh saya masuk sekolah agama. Jadi masa tu sekolah agama paling top di Kelantan, saya pergi Falayah. Lepas tu masuk Falayah sampai kata 5, boleh masuk UIA, graduate. Lepas tu orang putih kata the rest is history lah. Lebih kurang. Itu cerita dia. Jadi daripada Sarawak kan ni? Daripada Sarawak. Jauh nak. Tapi kecek Kelantan perang-perang lah. Walaupun IC 13. Pekat juga. Super IC 03. Jadi gitu. Jadi Abang Amin duduk daripada tahap tu sampai tahap 5. Ya betul. Jadi di Falahiyah sebagai mantan Falahiyah ni. Ya. Dan untuk mengetahui penonton Abang Amin ni merupakan Presiden Badar. Iya betul. Presiden Badar SMK Falahiyah 1998. Iya betul, tepat sekali. Pengacara buat research. Buat research lu. Dan sekarang sebagai YDP alumni bagi SMK Falahiyah. Iya betul. Dia banyaklah sumbangan YDP kita ni. Allah. Alhamdulillah. Jadi semasa duduk Falahiyah 1/5. Naik STPM tu belajar Falahiyah ke? Saya setakat SPM je. SPM je ke? Lepas SPM masuk UIA lalu. Jadi semasa duduk Falahiyah tu gapo kenangan manis dia pahit. Kita nak ke manis ya. Apa pahit tu boleh ayat. Tapi sejujurnya Falahiyah ni kenangan pahit tu jadi manis. Aji gapo contoh saya ingat masa kata hatu, masa tu semai subuh. Ketua warden masa tu Ustaz Yiramli. Dia antara legend Falahiyah lah masa tu. Ketua warden. Semai subuh masbuk. Nasib baik masa tu saya awal. Dan Falahiyah masa tu memang tak boleh masbuk ni, semai subuh ni. Apa yang berlaku lepas semai subuh tu, Ustaz Yiramli dia pergi depan, dia kata siapa hok lambat saat ni walaupun suara Kak Ahmad depan. Beratur panjang pegang apa. Sore-sore pergi depan kenapa kapik. Ping. Yeah. Ping. Itu kenangan. Ada lagi kenangan lain. Saya dulu sebab bila masuk Islam, kita tidak diberikan didikan agama yang sempurna lah saya sendiri. Yalah mak bawa masuk Islam nak jaga apa anak. Mak suruh pergi ngaji, kita pergi kona roksi. So bila masuk Falahiyah, saya ingat lagi salah seorang murabi lah di Falahiyah dulu, arwah Ustaz Abah. Dia mengajar pendidikan Islam. Dan dia ni memang taranus dah. Tapi setiap kali masuk kelas, dia aim saya. Kena ngaji.
Kita tegagak-gagak. Malu kita ya. Falayah pun nak masa tu dia ada usrah. Sampai hari ni lah. Dan usrah ni salah satu benda yang saya menyebabkan saya falayah berdoa ni, antaranya usrah lah, daripada cikgu yang sangat-sangat penyayang, cikgu yang mendidik. Nakib usrah saya Abang Syahmu masa tu, dan juga arwah Habib Syah Fauzi. Bila dia tahu saya ngaji Quran tegagak-gagak, dia kata, Amin, lepas subuh jumpa Abang. Setiap hari saya akan ngaji dengan dia lepas subuh. Dan saya pula buat strategi. Kita tahu dah surah gapo Ustaz Abah akan ngaji esok hari ni. So naik ngaji dengan Abang Syahmu tu, saya ngaji surah tu lah. So bila ngaji masuk kelas lancar. Alhamdulillah. Ustaz Abah kata, hebat awak dia tahu kita ngaji dah bagi saat ni. Tapi berkat nakib usrah dan juga Ustaz Abah, alhamdulillah saya boleh ngaji Quran sampai pagi ni nak subuh. Itu antara kenangan lah. Ada lagi kenangan lain macam di Falayah lah saya kenal nasyid. Sebab dulu tak ada dewa ajaran ni. Dulu kita dewa makan susun kursi jadi tempat penonton, susun meja jadi petah. Masa tu Minggu Penghentian Islam, dia ada hari kebudayaan Islam. So itu tanding nasyid. Situ juga saya belajar kha. So itu semua kenangan yang saya rasa kalau boleh undur masa semula, saya nak undur mari duk Falayah. Itu kenangan lah antaranya. Jadi masa jadi presiden tu ada kenangan. Banyak. Presiden lagi banyak. Presiden, bila jadi presiden, kita Falayah ketika tu kita ada juga sesek ngatok belik sie. Set ngatok. Dia budak Falayah ni form 5, form 4, memang budak ngatok. Dia memang set ngatok. Dia daripada topak ada, daripada kata panjang ada. Memang set ngatok sengoti, bukan set ngatok buat lolok ni. Strategi saya masa tu ialah saya sign dengan semua orang. Saya sign belakang. Jadi dengan set civic pun kita sign. Dulu kita panggil set civic, set budak berjuru ha. Lepas tu dengan set ngatok pun kita sign juga. Menyebabkan set ni walaupun badan buat program, dia support. Kira apa kita sign dengan kepala-kepala dia ni. Bila saya kata kita mulai, semua kena turun. Saya rayak kepala dia. Nama dia Pujan masa tu. Pujan. Aku esok buat kita mulai ni. Kita boleh tak suruh saya kita mulai. Tak payah daripada awal tak payah daripada awal tak apa. Bagi lambat sikit penting ada. Jangan ada budak form 5 dalam bilik. Dia boleh kerja sama. Alhamdulillah. Hak saya kata kenangan ni gini. Dulu sampai hari ni kot dia ada tradisi cek buku tazkirah. So ada seorang budak ni dia kerakir sikit. Dia lawan badan, dia maki badan. Kita pun mana lepas tu benda ni sampai ke Pujan. Tak apa Mi, biar aku urus. Dia urus lagu mana? Sekian, terima kasih. Tu cerita dulu lah. Kalau ni ada itu. Tak ada gitu. Mana? Dia panggil ngisi maksud tu. Tapi saya kata, muat lagu mana punya ngetel budak tu. Dia panggil lah. Dan budak tu lepas tu dia minta maaf dengan saya. Dah hari ni nak royak budak tu lah ni dia buat bisnes dan dia pernah PM saya kat Facebook. Dia kata, Abang Amin terima kasih kerana pernah mendidik saya dulu. Dia ada sebuah pengalaman lagi dahsyat. Saya dulu Presiden Badar, saya menjadikan rutin setiap hari saya akan bangun 4:30 pagi. Masa tu blok B, blok C baru siap. Saya duduk blok A. Saya gerak setiap bilik ke bilik daripada blok A sampai blok C. Saya gerak. Tu naik. Dan lepas tu saya akan bagi dengan exco lah, exco Badar. Hak kenangan tak dapat dilupakan ni. Masa tu saya gerak dengan ni tokak silap. Katok katik kau bangun tak. Budak cerdik dia susu tokak silap tu. Saya jumpa batin nyapu. Kita pun kata patuh tu pula tu bunyi. Aduh. Ubahnya kena kepala budak. Darah beleceh budak tu. Masa tu sudah lah. Pergi klinik, pergi hospital budak tu. Nama dia pula Cik Amin nama dia. Saya Amin. Nama dia Cik Amin. Budak form 1 masa tu ke form 2 saya tak ingat. Masa tu saya form 5. Mak air dah mari. Mak air dah macam marah lah. Tapi Falayah ni Cikgu Ghazil masa tu dengan Ustaz Yi, dia defend Presiden Badar. Dia kata anak awak ni
kena kick gapo. Presiden Badar dia gerak subuh. Maknanya dia suruh pergi semaya. Sekolah defend. Dan alhamdulillah mak ayah pun faham. Dan Cik Amin tu sampai hari ni masih lagi kita dengan saya. Baru ni ada kita makan tengah hari sekali. Jumpa, saya makan tengah hari jumpa dia. Lepas tu jadi buah panjang pula. Dia pun kata, terima kasih Abang Amin. Gerak saya subuh dulu. Lekat termeak pakai hari ni. Baguslah, alhamdulillah. So itu kenangan lah. Kenangan. Memang kenangan tu ayah pun sikit lah. Sebagai pelajar ni saya bagi sekolah masjid. Sekolah masjid. Ya. Pada sekolah masjid 225. Saya jadi kerja tak apa bukan Pak Abang Amil lah. Lama-lama kat tepi. Bang gitu. Saya. Lama gitu deh. Betul. Bang. Lepas tu game bayar gitulah saya. Sebab kita dulu kita letak KPI. Zero masbuk. Tak ada. Dia ibarat satu dosa besar kalau masbuk. Ni kita buat budaya lagu tu. Dan satu kemaluan, satu malu yang besar. Kalau lepas email Wisaleh baru bangun. Oh malu. Kita buat budaya lagu tu. Alhamdulillah. Dia Abang Ami kalau gini masa Abang Ami duduk Falahiyah ni apa bentuk peribadi Abang Ami siapa boleh jadi lah ni? Pertama sebagai jemaah. Falahiyah ni satu macam saya sebut saat ni satu aib kalau lambat sebagai jemaah. Dan masa tu tradisi kalau kelas Quran Sunnah, kelas syariah, kalau misalnya kelas tu ke-12 dah, ustaz akan kelas di masjid. Dia akan mengajar dalam halaqah lah. Dan bila masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur ramai-ramai. Dia jaga sembahyang jemaah terutama. Yang kedua, usrah banyak membentuk pemikiran saya, kesedaran dakwah dan sebagainya. Dan yang ketiga paling penting adalah keakraban dengan cikgu. Rapat saya dengan arwah Cikgu Robiah contohnya. Robiah muda nama dia. Arwah Cikgu Wan Zainab. Cikgu Wan Zainab ni backing Cikgu Mek. Backing mampu. Saya pernah cerita boleh tak? Tapi saya ke dia. Arwah Ustaz Mecek Iyo, PKM. Dia pun backing kok tapi budak saya ke dia. Siapa lagi? Cikgu Tuan Hasmo. Tu antara cikgu comel masa tu. Cikgu Rozidah, cikgu sains, Ustaz Ahmad Hussein, Ustaz Yi ada dua, Ustaz Yi Ramli, Ustaz Yi Debes, Ustaz Yi Jifak kita panggil. Ustaz Yi tu dia mari sekolah dengan motor X70. Dia mampu motor kan kau? Nge-scaling, dia pusing. Dia tak ada kunci, dia start nge-scaling ah dekat ni Pak suai motor dia. Tapi tiga ni adalah unsur penting yang banyak membentuk saya lah. Sebab tu macam Ustaz Mudir Rahim, Ustaz Rahim itu ibarat macam ayah akak. Cikgu Mastura, cikgu sejarah. Cikgu Mastura lah yang mendidik saya untuk minat subjek sejarah. Dan dia lah orang pertama yang membangunkan skill public speaking saya. Saya wakil sekolah dalam forum anti dadah masa tu, debat, syarah. Cikgu Mastura besar jasa dia pada saya. Masya-Allah. Ya Abang Ami sebagai mantan alumni sekolah ni alumni sekolah ni sebagai alumni sekolah agama. Apa nasihat kepada semua pelajar-pelajar yang akan menjadi alumni ni? Akan menjadi alumni ni. Dia menjadi alumni dia tu. Gapo sumbangi nasihat sumbangi dia kepada masyarakat nanti? Saya selalu pesan kepada adik-adik Falahiyah ni, kita adalah duta-duta Falahiyah. Di mana saja kita berada, jadilah pemimpin. Sama ada pemimpin mahasiswa ke, pemimpin dalam syarikat ke, pemimpin dalam bisnes ke, pemimpin dalam politik ke, kita kena jadi pemimpin. Dalam bahasa Arab kita panggil imam. Sampai pada duta, kita juga kena jadi ejen yang melakukan perubahan. Saya kenal ramai pimpinan-pimpinan mahasiswa di universiti, presiden FPP, Exco, presiden PMI. Falahiyah lah kau. Saya macam, kejut. Dia bila sal saya Falahiyah padahal saya tak kenal pun. Tapi bila sebut Falahiyah tu, dia macam elektrik. Jadi rapat selalu. Falahiyah, cerita berlakon dan sebagainya. So, kena jadi kita adalah duta Falahiyah. Bila orang sebut Falahiyah, orang tahu ni Falahiyah. Bila kita jadi pemimpin, orang tahu ni Falahiyah. Dan bila kita menjadi ejen yang melakukan perubahan, ni Falahiyah. Dan benda tu bermula daripada Falahiyah.
kita dengan tradisi ilmu, tradisi kepimpinan, tradisi usrah, tradisi semai jemaah, tradisi tok bila, tradisi menghidupkan masjid, itu semua bermula daripada bumi Falahiyah yang kita mendapat tarbiyah di masjid dan sebagainya. Ini gapo duk Falahiyah ni benar nak molek ah. Saya berani kata segala gapo hak saya ada hari ni jadi pengacara ke, motivator ke, bermula daripada Falahiyah. Sebab saya sekolah rendah, saya budak nerd. Malu dah. Tapi saya mula lantang bercakap, pidato dan sebagainya. Bagaimana? Falahiyah. Falahiyah. Saya belajar khat. Semua Falahiyah. Untung masuk Falahiyah. Untung, memang untung. Sebab tu mak ayah jangan rasa hesitate untuk hantar anak ke Falahiyah. Kalau boleh duduk asrama ni bagus sangat. Tarbiyah dia, saya boleh kata tak banyak sekolah ada tarbiyah seperti mana di Falahiyah. InsyaAllah. Gitu lah. Alhamdulillah lah. Gitu kan. Ya. Terima kasih kepada Abang Amin atas perkongsian tu. Perkongsian amat menarik lah. Daripada gapo Abang duduk kat Falahiyah ni, siapa Abang jadi gini. Dan nasihat kepada semua pelajar sekolah agama tu kan. Dan nasihat saya kepada adik-adik Falahiyah, jangan jadi seperti saya. Kena jadi lebih baik pada saya. Be better. Be better than me. InsyaAllah. Dah ramai dah Sofian, he's better than me. Dia pakar Hollywood dah. Gata dah jumpa Will Smith lah, Tom Cruise. Aku tak guru. Dia jumpa Tom Cruise. He's better than me and saya bangga. Alhamdulillah. Gitu lah. Jadi saya rasa tak ada gambar dah. Beres. Saya harap dapat beri manfaat lah kepada semua orang. InsyaAllah. Jadi terima kasih Abang Amin. Sama-sama. Itu saja daripada kami. Dari segmen Sembang Santai TV Proses Masalah Channel, Radio Digital, Inspirasi Generasi Berinovasi. Assalamualaikum